Salam sejahtera dan selamat petang. Okay, sebelum kita akan start kelas, seperti biasa pula. Ni for our first class kan. Okay, semua boleh dengar tak suara? Lepas tu screen boleh dapat nampak tak? Okay. Okay, kalau clear, okay, it's okay. So kita teruskan saja seperti biasa. Okay. Alright, jadi firstly selamat datang untuk kelas kita yang pertama untuk subjek sejarah. Okay, semester 1. Okay, thank you so much Alvina. Alright. Jadi kita terus mulakan topik saja lah sebab kita sudah pun kita dah masuk minggu kedua lah. Okay, untuk pengajian SEM 1. Okay, jadi kita akan mulakan topik pertama untuk dia sebenarnya dia ikut tema kalau dalam sejarah, okay, sejarah dia ikut tema, so dia ada 3. Okay, dia ada 3. So, sepatutnya saya kena tunjukkan dahulu apa dia punya sukatan pelajaran, but it's okay. Tak apalah. Okay, nanti saya akan sharekan dalam grup, okay, dalam sukatan pelajaran lah. Okay, macam yang saya sebutkan sebelum ini. Okay, macam yang you dah tahu daripada kelas pelakan. Okay, sukatan pelajaran penting untuk memudahkan proses ulang kaji. Okay, so kita boleh buat checklist sampai mana kita sudah belajar. Okay, and daripada sukatan pelajaran tu, dia sebenarnya membantu kita untuk menentukan ataupun membantu, okay, mencari apakah pola-pola yang selalu dikeluarkan. Sebab soalan tu dia digubal ataupun dia keluarkan soalan tu berdasarkan daripada sukatan pelajaran. Okay. Dan yalah. Okay, jadi untuk tema sejarah SEM 1, okay, setiap pengajian dalam subjek sejarah ni dia ada tema dia masing-masing lah. Okay, macam sebagai contoh untuk semester 1 kita ni, kita punya tema adalah tentang sejarah Malaysia. Okay, jadi sejarah Malaysia. Jadi untuk pengajian, okay, semester 1 ni dia bahagikan kepada 3 tema. Okay, yang pertama adalah sistem politik dan pentadbiran, itu tema yang pertama. Selepas ini kita akan mulakan, okay, topik kecil, okay, di bawah tema 1, sistem politik dan pentadbiran. Okay, yang kedua adalah tema kedua, transformasi masyarakat dan pembangunan ekonomi, dan tema ketiga adalah gerakan penentangan, nasionalisme dan pembinaan negara bangsa. Jadi untuk hari ini kita akan belajar di bawah tema 1.1 institusi pemerintahan. Okey, di bawah topik kecilnya iaitu institusi beraja. Jadi ini kita punya topik pada hari inilah. Okey, sekiranya sudah pun dah memulakan topik ini di kelas atau di bilik darjah, okey, kita anggap ini sebagai satu ulang kaji lah. Alright. Okey, jadi untuk konten pada hari ini kita akan bahagikan kepada beberapa yang penting lah. Okey. So untuk kelas ni kita buat secara ringkas sahaja. Yang pertama, konten kita yang pertama untuk di bawah tema 1, yang pertama kita akan belajar tentang keistimewaan raja. Kedua adalah sistem pelantikan raja atau sultan mengikut negeri-negeri. Okay, dan yang ketiga adalah peranan sultan dalam 3 aspek dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi untuk konten pada hari ini semua dia akan tanyalah, atau memang ataupun of course dia akan tanya dalam soalan. Okey. Untuk format soalan sejarah dia semakin mudah sebenarnya sebab untuk tingkatan 6 ni dia ada 2 bahagian. Bahagian A dengan bahagian B. Okey, bahagian A itu adalah soalan struktur dan bahagian B itu adalah soalan esei. Format lama ataupun di tahun last sekarang ni kan adalah 2025 yang di mana menggunakan format soalan yang lama dan juga silibus lama. Okey, semua menggunakan instrumen soalan esei. Okey, ada 6 soalan esei dan kena pilih 3. So sekarang ni dia sudah dipermudahkan. Okey, so easy lah untuk you all lah. Soalan struktur dengan soalan
esei. So nanti kita akan berikan contoh soalan, okey. Kita ada selitkan jugalah contoh soalan struktur macam mana kita hendak menjawab. Alright. Okay, jadi kita masuk kepada bahagian pertama, iaitu keistimewaan raja. Okey, jadi keistimewaan raja, okey, dia akan boleh ditanyakanlah dalam bahagian soalan struktur. Kalau dia tanya, berikan dua keistimewaan raja dalam Kesultanan Melayu sebelum kedatangan Barat. Okey, itu contoh soalan dia lah untuk soalan struktur. Okey, jadi secara ringkasnya di sini, okey, keistimewaan raja. Kalau dia tanya, macam yang saya sebutkan tadi kan, so dia ada 3 fakta di sinilah. Yang pertama adalah penggunaan warna, kedua adalah penggunaan bahasa dalaman, dan ketiga alat-alat kebesaran raja. So itu dia punya 3 fakta di sini kalau dia tanyakanlah apakah ataupun berikan okey 2 ataupun 3 keistimewaan raja dalam Kesultanan Melayu sebelum kedatangan Barat. Okey. So ini detail dia. Okey, kita pergi pada yang pertama iaitu penggunaan warna. Okey, penggunaan warna ini dia ada membawa maksud dalam institusi diraja. Okey. Penggunaan warna yang digunakan dalam institusi yang dimaksudkan tersebut adalah warna kuning dan juga warna putih. Okey, khas untuk keluarga untuk raja dan keluarga raja. Okey. Jadi kalau dia tanya pula, okey, apakah dua warna yang digunakan untuk raja dan keluarga raja, so kena bagi warna kuning dan warna putih. Dua warna tersebut ada maksudnya tersendiri, okey, ada dia punya maksud dia. Tapi saya buat di sini dia ringkas je lah. Mungkin dia berbeza daripada buku yang kamu ada lah. Jadi fakta yang walaupun dia berbeza, dalam buku tu dia memang tetap sama. Okey, dia tetap sama sahaja, dia tidak ada salah lah di sini. Okey. Okey. Pertama adalah penggunaan warna kuning. Okey, warna kuning yang kita dah tahu ataupun okey, you all tahu sendiri, warna kuning tu dia sinonim dalam okey, yang kita selalu nampak. Kalau asal dia berkaitan dengan raja, permaisuri, kita akan nampak warna kuning. Itu adalah warna pertama yang kita biasa nampaklah, sebab okey, kalau dalam sekolah atau di tempat kerja selalu akan digantung gambar apa kan? Gambar raja, permaisuri, sultan kan? Okey, semua memakai pakaian kuning. Itu simbolik dia lah. Okey, ataupun kebiasaan bila kita nampak raja-raja, permaisuri, sultan, putra, okey, putri, okey, pemakaian adalah berwarna kuning. Semua pemakaian. Okey. Pemakaian untuk warna kuning ini dia hanyalah untuk okey, hanya untuk perhiasan, membuat sapu tangan. Okey, tepi tabir. Okey, kalau tepi tabir tu kita panggil dia langsir lah. Okey, tepi tabir yang macam ada satu kain yang diikatkan. Okey, itu dia punya penggunaan dia lah. Biasanya kita jumpa dalam mana? Kita jumpa dalam istana diraja atau tempat kediaman diraja. Okey, alas bantal dan tilam. Okey, itu penggunaan-penggunaan lain lah untuk warna kuning tersebut. Serta sebarang ciptaan seni untuk perhiasan rumah. Jadi peralatan-peralatan yang disebutkan tadi ini hanyalah terbatas untuk penggunaan warna kuning sahaja. Okey, tidak boleh letak pada warna-warna yang lain. Kerana warna kuning ini adalah simbolik lah. Okey, simbolik institusi diraja. Okey, sebab itu adalah first color yang kita nampak. Okey, yang kedua adalah putih. Okey, kalau warna putih, penggunaannya hanyalah untuk payung sahaja. Okey, penggunaan payung berwarna putih. Hak untuk sultan yang memerintah, sementara payung berwarna kuning, hak untuk anak raja. Jadi di sini ada dua warna lah. Ada dua warna untuk dua golongan yang berbeza. Okey, putih untuk sultan, kuning untuk anak raja. Okey. Ini dia punya konteks penggunaan dua warna lah dalam institusi diraja. Kuning dan putih adalah untuk raja dan keluarga diraja. Okey. Yang pertama warna kuning untuk untuk peralatan-peralatan tertentu sahaja, dan kemudian payung. Payung dia ada dua warna.
Dua warna adalah untuk dua golongan yang berbeza. Putih itu untuk sultan dan kuning adalah untuk anak raja. Okey, yang kedua. Keistimewaan raja yang kedua adalah penggunaan bahasa dalaman. Dalam bahasa Melayu, kita panggil dia sebagai bahasa istana. Bahasa istana. Siapa yang ambil subjek bahasa Melayu, dia akan belajar tentang jenis-jenis bahasa di semester 3. Okey, ada banyak jenis bahasa. So salah satunya yang kita belajar di sini adalah bahasa istana lah. Okey, dalam sejarah. Okey, penggunaan bahasa dalaman hanya boleh digunakan untuk sultan dan kaum kerabatnya sahaja. Maksudnya di sini rakyat biasa dia tidak boleh guna bahasa dalaman lah. Bahasa dalaman. Okey. Maksud bahasa dalaman, antara contoh bahasa dalaman yang disebutkan, okey, contohnya adalah santap. Santap kalau dalam pengertian bahasa Melayu, dia membawa maksud adalah makan. Okey, santap tu maksud dia makan. Gering. Gering maksud dia adalah sakit. Sakit ataupun menderita. Dalam konteks perbuatan menderita lah. Okey, beta. Beta ni, kalau dalam bahasa Melayu, dia adalah kata ganti nama diri yang pertama. Merujuk kepada diri seseorang tersebut. Okey, kalau macam raja, dia akan menggelarkan dirinya adalah beta. Okey, beta tu dia rujuk pada diri dia. Okey, diri sendiri. Okey, kata ganti nama diri orang pertama. Itu dalam bahasa Melayu. Okey. Bersiram. Bersiram tu maksud dia adalah mandi. Okey, mandi. Okey, dan sebagainya. Okey, jadi perkataan-perkataan ini hanyalah terbatas untuk sultan dan kaum kerabat. So dia tidak boleh digunakan untuk rakyat biasa. Sebab untuk kalau rakyat biasa tu dia juga ada bahasanya tersendiri. Okey. Tapi untuk perkataan-perkataan yang saya sebutkan itu tidak boleh disebutkan. Okey, hanya tidak boleh disebutkan oleh rakyat biasa, hanya sultan dan kaum kerabatnya sahaja yang boleh. Okey, yang ketiga, alat-alat kebesaran diraja. Okey, alat-alat kebesaran diraja ni maksud dia adalah peralatan yang menunjukkan simbolik. Okey, menunjukkan simbolik raja tersebut. Okey. Lelaki saja yang memakai alat-alat kebesaran lah. Kalau wanita dia lebih kepada perhiasan. Permaisuri dengan putri dia lah. Okey, memakai perhiasan. Okey. Kenapa perlu adanya alat-alat kebesaran diraja? Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebesaran dan kedaulatan seseorang raja. Okey. Raja itu hanya dipegang oleh lelaki sahaja. Okey, dipegang oleh lelaki. Okey. Contoh alat kebesaran seperti cok mohor, alat-alat muzik seperti nobat, gendang, gong, serunai, nafiri, tepo negara tu tepo negara dan medali serta peralatan raja seperti keris, payung, kendi dan lembing. Ini dia punya alat-alat kebesaran yang digunakan lah. Okey, so ada contohnya di sini. Ini menunjukkan sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Okey, daripada kiri, bahagian sini ini dipanggil sebagai keris. Okey, dipanggil sebagai keris. Okey, selepas keris, okey, yang ini adalah pedang. Okey, pedang ya. Okey, yang ketiga, yang gambar ini menunjukkan gambar tombak. Ini adalah tombak. Okey, dan yang keempat, cuba teka, ini adalah gambar apa? Yang keempat adalah gambar apa? Apa yang korang nampak di situ? Payung. Yes, betul. Congrats, kira sini. Ini adalah payung. Okey, payung untuk raja sahaja dan kaum kerabat diraja. Ini adalah sebahagian yang sebahagianlah alat-alat kebesaran diraja
yang melambangkan keagungan dan keistimewaan raja. So, inilah dia punya sebahagian. Okey. Okey, ini contoh soalan struktur. Okey, soalan struktur hanyalah 4 markah sahaja. Okey, 4 markah sahaja. Okey, jadi kita cuba untuk menjawab soalan ini. Okey, soalan struktur. Okey, untuk soalan struktur, kena jawab semua soalannya. Kena jawab semua soalan. Setiap satu soalan dia bernilai 4 markah. 4 markah. Jadi kalau diberikan 4 markah, apa yang kita perlu buat? Cara menjawabnya macam mana kita nak buat? Kita just bagi straight to the point sahaja. Bagi fakta tidak perlu ada pendahuluan, tidak perlu ada penutup. Okey, sebab ini soalan struktur, kita perlukan jawapan itu terus kepada faktanya sahaja. Okey, bukan untuk buat pendahuluan, lepas tu baru isi, kemudian penutup. Okey, bukan begitu cara dia. So sekarang ni soalan struktur untuk korang punya format baru ni. Okey, for your first batch. Okey, soalan struktur dalam sejarah ada ya. Okey, 4 markah. Okey, kita nak jawab macam mana? Okey, berikan 2 keistimewaan penggunaan warna dalam Kesultanan Melayu sebelum kedatangan Barat. Okey, so kita bagi tahu kita ada 2 kan? Ada 2 warna. Yang pertama apa? Warna kuning dan warna putih. Itu adalah 2 keistimewaan penggunaan warna dalam Kesultanan Melayu sebelum kedatangan Barat. And then bagi tahu kuning ini untuk apa? Okey, kalau putih untuk apa? So refer points lah yang sudah dijelaskan tadi lah. Okey, cuma ya kalau untuk jawab soalan ni kena nyatakanlah 2 warna. Kalau dia tanyalah berikan keistimewaan penggunaan warna dalam Kesultanan Melayu. Okey, so kena jawab warna kuning ni untuk apa dan warna putih untuk apa. Okey. Seterusnya yang kedua, berikan 2 alat kebesaran Raja-Raja Melayu. Sama juga macam yang sudah disebutkan tadi lah. Okay, contohnya cap mohor, alat-alat muzik seperti nobat, gendang, gong, serunai, nafiri, negara dan medali, serta peralatan diraja seperti keris, payung, kendi dan lembing. So, ini adalah punya contoh soalan sebagai rujukan lah. Okay, next. Okay, kita pergi kepada konten yang kedua iaitu sistem pelantikan raja atau sultan. Okay, dalam soalan dia boleh juga tanya, okay, bagaimanakah sistem pelantikan raja atau sultan yang diamalkan oleh Kesultanan Perak, negeri Perak. Okay, jadi kita ada poin-poin yang kita perlu jawabkanlah untuk memenuhi kehendak soalan. Okay, so dalam sistem pelantikan raja atau sultan dia dibahagikan kepada 3. Yang pertama adalah Kesultanan Pahang, kedua adalah Kesultanan Negeri Perak dan Negeri Sembilan. Okay, jadi macam mana perincian amalan yang dilantik untuk menabalkan seorang sultan atau raja berdasarkan daripada amalan yang dibuat. Okey, so kita teruskan. Okey, kita tinjau satu persatu. Okey. Amalan yang pertama dalam pemilihan atau pelantikan raja atau sultan untuk Kesultanan Pahang dan Terengganu adalah menggunakan amalan atau mengamalkan sistem pewarisan takhta. Okey, sistem pewarisan yang pewarisan takhta lah yang dilaksanakan oleh Pahang dan Terengganu. Okey. Macam mana dia buat? Okey, kita kena tahu dahulu kalau sistem pewarisan takhta ini, okey, kalau di Pahang. Okey, ini kita fokus pada Pahang, dibuat atas persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri. Okey, jadi maksudnya mesti dilaksanakan dengan bersyarat. Tidak boleh buat saja tapi tidak mendapatkan persetujuan atau kelulusan lah. So tidak salah kalau sudah berlaku pelantikan tu tidak akan sah kerana tidak mencapai atau tidak mendapat persetujuan Jumaah Pangkuan Diraja Negeri.
Itu di Pahang lah. Okey, di Pahang. Mengamalkan sistem pewarisan takhta. Okey, kalau di Terengganu, okey, macam mana cara dia? Kalau di Terengganu, Dewan Pangkuan Diraja berhak untuk memilih dan melantik Sultan. Jadi tidak akan terikat, so dia akan pilih sahaja yang dia rasa ada ciri-ciri lah ataupun kelayakan di situ untuk dipatuhi. Okey, itu yang pertama, amalan sistem pewarisan takhta. Okey, sebahagianlah daripada apa yang diamalkan untuk menapalkan Sultan atau Raja. Okey, Sultan atau Raja. Jadi untuk negeri Pahang dan Terengganu mengamalkan sistem pewarisan takhta. So kena bagi satu daripada satu bagi kepada yang satu. Okey, yang kedua. Kedua adalah mengamalkan sistem penggiliran daripada kerajaan negeri Perak. Okey, apabila seorang sultan sudah mangkat tu maksudnya dia sudah tiada lah atau sudah meninggal, raja muda akan dilantik menjadi sultan. Okey. Jadi proses dia di sini dia bermula setelah kemangkatan sultan, maka pelantikan sedia ada atau sebelum ni dia akan terbatal lah dan perlu menjawatlah ataupun kena menerejuilah kepimpinan dia. Okey. Misalnya selepas sultan tu mangkat, raja muda akan dilantik menjadi sultan. Okey, so raja muda lah yang akan berpeganglah pada jawatan tersebut atau dia punya kedudukan dia. Kedua adalah raja bendahara. Okey, raja bendahara selepas daripada kemangkatan sultan, okey, raja bendahara akan menjadi raja muda. Raja dihilir. Raja dihilir akan menjadi raja bendahara dan putra sulung sultan akan dilantik sebagai atau menjadi raja dihilir. Okey, so secara ringkas di sini dia ada 3 peringkat ataupun 3 proses di sini. Okey, ini berlaku setelah kemangkatan sultan ataupun sultan telah meninggal dunia. Yang pertama untuk raja muda. Okey, untuk raja muda dipilih menjadi sultan. Bagi raja bendahara akan menjadi atau dilantik menjadi raja muda. Dan yang ketiga adalah raja dihilir, dilantik menjadi sultan bendahara. Dan putra sulung akan dilantik menjadi raja dihilir. Okay, itu adalah number 3. Okay, 3 poin di sinilah untuk menjelaskan tentang amalan sistem penggiliran yang diamalkan oleh Kesultanan Negeri Perak. Okay, next. Amalan sistem demokrasi dan adat perpati. Okay, itu diamalkan di negeri 9. Okay. Ada dia punya detail dia untuk amalan yang diamalkan oleh negeri 9 ini. Okay. Pelantikan yang di Pertuan Besar dipilih atau dilantik daripada bawah. Okay. Semua kena bermula daripada bawah. Iaitu yang di Pertuan Besar akan dilantik oleh undang berempat. Okay. Apa yang berlaku pada undang berempat? Undang berempat akan memilih daripada kalangan putra baginda atau yang dianggap layak dengan memberi keutamaan kepada saudara lelaki yang di Pertuan Besar yang sedang memerintah. Baik. Jika sekiranya yang di Pertuan Besar tiada putra atau saudara lelaki, orang lain yang dianggap layak akan dilantik menggantikan yang di Pertuan Besar. Okay, jadi dia boleh juga ditanyakanlah kalau soalan struktur ataupun dia boleh keluar dalam soalan esei. Okey, apakah nyatakan atau berikan sistem pelantikan raja atau sultan dalam Kesultanan Melayu sebelum kedatangan Raja Barat. So, ada 3 nilai, 3 cara dia. Okey, yang pertama sistem yang diamalkan oleh Kesultanan Pahang dan Terengganu. Kedua adalah Kesultanan Negeri Perak dan Kesultanan Negeri 9. Baik. Kita pergi kepada kita sambung semula. Okey, undang berempat akan memilih daripada kalangan putra baginda atau yang dianggap layak.
dianggap layak dengan memberi keutamaan kepada saudara lelaki yang di-Pertuan Besar yang sedang memerintah. Sekiranya yang di-Pertuan Besar tiada putra atau saudara lelaki, orang lain yang dianggap layak akan dilantik menggantikan yang di-Pertuan Besar. So, siapa-siapa saja boleh, yang penting selalu nampak muka lah. Jangan pula sekejap hari ini, lepas tu esok tak ada. Begitu. Kalau kita nak betul-betul menginginkan sesuatu, kita kena berusaha lah. Jangan mengharapkan durian jatuh di atas riba. Lain pula kan maksudnya di situ kan. Jadi kena berusaha di sinilah. So di sini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk mencapaikan ataupun mencapai dengan usaha yang mungkin tentang impian kita. Tidaklah kalau kita sudah boleh berdikari sendiri kan, kita tak payahlah minta tolong orang lagi sebab kita sudah pun mahir dan tahu akan setiap setiap apa yang orang cuba untuk capai begitu. So di sini nampak dia punya pengajaran di sinilah. Di poin yang ketiga ni terutamanya. Sekiranya tidak yang di-Pertuan Besar tidak putra atau saudara lelaki, orang lain yang dianggap layak. So maksudnya di sini dia boleh pilih secara random ikut apa yang dia mahu dan dianggap layak dan akan dilantik menggantikan yang di-Pertuan Besar. Baik. Seterusnya kita pergi kepada konten yang ketiga. So ini akan tanyalah soalan di mana kita minta untuk huraikan huraikan peranan sultan dalam ketiga-tiga aspek tersebut, politik, sosial dan ekonomi. Kita teliti dahulu untuk bahagian politik. Bahagian politik. Peranan dia. Yang pertama adalah dianggap sebagai khalifah Allah di dunia. Iaitu sultan dianggap paling berkuasa dan menjadi pengantaraan antara rakyat dengan Tuhan. Yang kedua adalah peranan sultan mempunyai kuasa untuk mentadbir dalam pemerintahan dan pentadbiran. Pembesar dan rakyat tidak boleh mempersoalkan hak dan kewibawaan seseorang sultan. Ketiga, mempunyai kuasa dalam menggubal undang-undang dan rakyat pula tidak dibenarkan mempersoalkan segala undang-undang yang digubal oleh sultan. Seterusnya, berkuasa menjatuhkan hukuman mati dan juga mengampunkan pesalah. Mempunyai kuasa untuk pembesar negeri. Menentukan hubungan diplomatik dengan negara luar serta berperanan dalam ketenteraan dengan menjadi ketua angkatan tentera dan baginda akan mengetahui tentera dalam mempertahankan negeri daripada serangan musuh. Yang kedua, peranan sultan yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi. Yang pertama, sultan berkuasa dalam bidang ekonomi dengan menentukan sumber ekonomi di negeri baginda. Akhirnya, hasil perdagangan dan pertanian berlakulah. Contoh, di Kelantan, sultan mendapat sumber ekonomi daripada cukai perdagangan, import dan ekspor. Yang kedua adalah menguasai pertanian dagangan. Contohnya, Sultan Kanan memonopoli pengeluaran getah jelutong dan terlibat dengan semua jenis perniagaan perkapalan. Lazimnya, kegiatan perniagaan baginda diurus oleh seorang pembesar dikenali sebagai Datuk Seri Diraja. Yang ini juga akan tanyakanlah. Kalau ada perincian lagi kan? Atau mungkin dia berbeza daripada buku yang korang ada. Jadi just teliti saja mana yang ada disebutkan dalam nota. Yang ketiga. Menguasai pertanian dagangan. Contohnya adalah sultan daripada Sultan Kelantan. Dia memonopoli pengeluaran getah jelutong dan terlibat dalam semua jenis perniagaan perkapalan. Ini sebenarnya mendedahkan risiko kepada kebocoran soalan lah, terutamanya di situ ya. Lazimnya kegiatan perniagaan baginda diurus oleh seorang pembekal dikenali sebagai Datuk Seri Diraja. Yang ketiga, berkuasa mengutip cukai serta mendapatkan sumber dari kawasan jajahannya. Contohnya, Sultan Abdul Samad
Menerima cukai hasil biji timah dari Kelang dan Sultan Abdullah, menyewakan hak memungut cukai di muara Sungai Perak sebanyak RM24.000 dalam 1 tahun. Dan mendapatkan sumber dari kawasan jajahannya, contohnya Sultan Kelantan mendapatkan laporan daripada setiap kapal laut yang berlabuh di Kelantan dan dikenakan wayang sebanyak RM25 hingga RM45. Okey, untuk sebuah kapal. Okey. Okey, dan akhir sekali adalah sosial. Okey, dalam sosial ada 4 peranan di bawah aspek sosial. Yang pertama adalah merupakan ketua agama Islam dalam segala hal ehwal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu. Jadi dia pegang 2, agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. So dia kena make sure nampak okeylah depan mata dia lah. Macam tu. Sultan harus menyebarkan agama Islam di dalam negeri dan seluruh jajahannya. Okey, itu dia punya peranan lah. Okey, sebab pada waktu sebelum tu orang mana ada agama kan. Nah, jadi bila diusahakan aktiviti sebegini, harap ia akan boleh mempelajari sesuatu dan mungkin boleh berubah hati lah kalau dia nak lah kan. Yang pertama. Yang kedua adalah merupakan simbol perpaduan masyarakat Melayu. Okey, dilaksanakan dengan memelihara perpaduan masyarakat. Maka Sultan akan mendapat ketaatsetiaan yang tidak berbelah bahagi daripada pembesar-pembesar dan rakyatnya. Okey, itu huraian dia. Okey. Peranan ketiga mendapatkan ketaatsetiaan sepenuhnya daripada golongan pembesar, iaitu para pembesar melakukan penyembahan secara rasmi kepada Sultan sewaktu upacara pertabalan diadakan. Okey, misalnya undang hadir pada hari raya dan menyembah yang di-Pertuan Besar. Okey, dan akhir sekali mempunyai kuasa untuk melaksanakan sistem kerah. Apa itu sistem kerah? Sistem kerah tu maksud dia adalah dengan bahasa ringkasnya adalah kuli-kuli ataupun memaksa orang untuk melaksanakan pekerjaan walaupun dia tak nak. Tapi dia kena buat juga sebab arahan daripada penjajah lah. Okay. Ataupun golongan-golongan dalam istana. So, dia akan pakai sistem kerah lah. Begitu. Okey. Melalui sistem kerah, golongan pembesar dengan pemerintah sultan boleh mengarahkan rakyat jelata membuat kerja-kerja seperti membina istana, menjadi tentera, membina jambatan, membina jalan, jambatan dan lain-lain. Okey, jadi selesailah kita punya topik yang pertama lah. Okey, jadi kita review semula lah. Okey, daripada apa yang kita belajar. Okey, untuk keseluruhan. Okey, apa yang kita dapat pada hari ini ialah, okey, kita tahu raja ni kalau dalam sistem hierarki, okey, dia dalam bentuk segitiga ni kan. Pernah nampak tak hierarki segitiga? Saya rasa dalam sejarah tingkatan 5 kod, okey, dia ada bagi terangkanlah tentang hierarki. Hierarki dalam dalam institusi beraja. Sultan itu berada di bahagian atas sekali. Sultan. Okey. Kemudian diikuti pembesar, laksamana dan juga rakyat biasa. Okey. Jadi kita kena tahulah, okey, sultan punya kedudukan ini berada di mana. Alright? Okey. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini? Yang pertama, kita tahu raja berkuasa mutlak dan lambang kekuasaan tertinggi di Melayu. Jadi sultan ni dia adalah simbolik kita. Okey. Pengukuhan sistem beraja di tanah Melayu diperlihatkan dengan perolehan ketaatan daripada pembesar dan rakyat. Okay, sistem beraja di tanah Melayu berasaskan sistem warisan dan berbeza mengikut sebuah negeri, dan sultan berkuasa di dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang membolehkan baginda mentadbir negeri sepenuhnya. Okay, itulah kita punya rumusan kita pada hari inilah.
Okey, jadi of course juga kita ada soalan tapi kita buat pendek sajalah. Okey, kita buat pendek. Okey, di mana saya sudah pun menghantarkan ini. Eh, sekejap ya. Okey, it's okay. Kita sampai mana tadi? Okey, kita sampai mana tadi? Saya lupa dah. Oh, rumusan kan? Okey. Sultan berkuasa dalam bidang politik, ekonomi dan sosial yang membolehkan baginda mentadbir negeri sepenuhnya. Okey, pelaksanaan untuk sistem beraja di tanah Melayu berasaskan sistem warisan dan berbezalah mengikut negeri masing-masing. Jadi kita pun sudah tamatlah. Sebab saya ingatkan saya lambat habis. Rupanya saya boleh habis awal lah. Okey. Jadi untuk kita punya latihan di sini saya ada hantarkan dalam grup, simple sahaja untuk mengetahui adakah awak masih lagi boleh follow setiap kali kelas ataupun sebaliknya. Macam itu kan. Okey, ada apa-apa yang ingin nak tanya, ingin nak hantar nama untuk pembintangan? Okey. Jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, ada tak apa-apa soalan? So note ni akan saya bagilah selepas ini. Kita ada question juga kita ada soalan juga. Okay. So untuk kita punya aktiviti pemahaman lah. Okay, thank you Elvina and Kirbashini. Okay, thank you juga Hensley. Okay, so kita tengok dalam soalan yang saya dah bagi. Okay. Mana saya send Sekejap ya. Okay. Mana saya letak Mana dalam grup? Oh, belum saya hantar. Okay. So, untuk aktiviti pada hari ini, okay, saya akan hantarkan satu soalan. Okay, saya akan share dalam grup. Okay, soalannya senang sajalah. Okay, simple. Based on what you learn. Okay, kita tengok misalnya ni. Okay. So, saya, selepas kelas, kebiasaan saya akan suruh untuk jawab soalan kan. Okay. Jadi, antara soalan yang korang kena jawab di sini, ada 3 sahaja, simple. Yang pertama, nyatakan konsep raja dalam tanah Melayu. Okay, yang kedua, berikan cara pelantikan Raja-Raja Melayu pada abad ke-19. Sekejap, saya buka dulu skrin. Lupa pula. Okay. So, ini soalan yang saya akan bagilah. Okay. Yang ini. Saya ada hantar juga dalam grup lah sebenarnya. Okay. Yang pertama, nyatakan konsep raja di tanah Melayu. Okay. Yang kedua, berikan cara pelantikan Raja-Raja Melayu pada abad ke-19. Dan senaraikan peranan Sultan dalam bidang ekonomi. Okay. Jadi, kalau dapat atau free, bolehlah. Okay, hantar next week untuk saya cek lah hasil kerja lah. Sama ada faham semasa menyertai kelas. Okay. Ataupun sebaliknya lah kan. Okay. Alright, jadi tak ada apa-apa lagi kan? Okay, nak ditanyakan atau nak tambah? Okay, itu sajalah untuk sesi kelas kita hari ini. Saya ingatkan lambat habis. Rupa-rupanya boleh habis jugalah. Okay, itu saja untuk hari ini. Jadi kita pun sudah selesai mempelajari institusi beraja di bawah topik institusi pemerintahan dalam tema 1, sistem politik dan pentadbiran. Minggu hadapan kita akan masuk ke pentadbiran tempatan, berfokuskan kepada pembesar dan pentadbiran pribumi. Kalau belum lagi sentuh pasal topik ni, so kita boleh go on lah. Okay, untuk next week. So selesai sudahlah. Okay, untuk institusi beraja. Okay,
Jawab soalan yang cikgu sudah berikanlah. Okay. So simple sahaja daripada nak jawab soalan esei struktur kan. Itu nanti korang pandai-pandailah dengan cikgu korang sendirilah ya. So saya bagi je soalan sini simple. Saya akan check lah. You can Google, not ChatGPT ChatGPT ada yang tak betul jawapan dia. Okay, so kena cari di Google dalam link yang sah atau sumber yang dipercayai begitu. Okay, so itu saja untuk sesi kelas kita hari ini. Okay, thank you again. Okay, korang bertiga. Okay, nice untuk hari ini. So, recording kelas akan diberikan seperti biasa. Okay, dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, selamat bercuti juga untuk minggu ni. Okay, don't forget to study, ulang kaji apa yang patut disuruh. Okay, buat task apa yang disuruh oleh korang punya cikgu masing-masing. So, kita akan berjumpa lagi selepas waktu cuti hari biasalah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih dan selamat malam semua. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Alright, sama-sama.